Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat, semua followers yang saya kasih sayang, alhamdulillah, tahniah kepada anda yang telah pun memiliki Quran Karim Al-Kamil versi ataupun edisi remaja. Tahniah. Pada kali ini Quran ni mana-mana ada orang jual Quran. Banyak tempat boleh. Pergi kedai buku ada, kedai kitab-kitab ada orang jual Quran. Tapi apa yang tuan-tuan yang akan dapat ekstranya lah, tuan-tuan beli Quran dan belajar Quran. Macam Quran ni kena baca, kena belajar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, Nabi kata ni, hadis Nabi, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajar orang lain. Saya pun alhamdulillah juga saya dapat ajar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh baca Quran dengan bagus, saya pun alhamdulillah sangat suka. Baik tuan-tuan, apa kelebihan Quran ni? Quran ni ada warna. Ya, tuan-tuan tengok ada Quran ada warna, nanti saya terangkan. Biru tu apa maksud dia? Hijau tu apa maksud dia? Merah tu apa maksud dia? Oranye tu apa maksud dia? Nanti. Kepada anda yang belum beli, kena belilah. Sangat senang. Okey, baik, tengok saya. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Okey, bismillah. Tengok saya baca. Saya baca tak laju tau. Slow and steady. Yang penting bukan nak khatam. Ramai orang silap dia baca cepat biar khatam. No. Tak betul. Baca dengan tertil. Lagi bagus kalau macam Sayyidina Umar, dia baca sikit, dia hafal. Bukan apa, dia faham dan dia tadabbur. Kadang-kadang dia menangis. Kalau kita dia bila nak khatam kan. Tapi tak apa. Kita pertama kali bacaan kita biar tepat, betul, bila perlahan kita dapat menghayati ayat-ayat yang kita baca tu. Tambah-tambah Quran kita ni ada makna dia. Ada makna tu lagi bagus. Sebab Quran ni bukan untuk dibaca saja. Quran tu pertama dibaca, yang kedua untuk difahami, yang ketiga untuk diamalkan. So kita nak diamalkan. Bukan saya tahu pada baca Quran, tapi kita tak amalkan apa yang Allah kata, apa yang Allah suruh dalam Quran. Tidak, kita nak amalkan apa yang Allah suruh. Jom kita baca Al-Fatihah. Tengok saya baca dengan cara menari Kan saya terangkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Macam siapa yang pertama kali tengok? Cuba tulis di ruangan komen nombor 1. Tulis nombor 1. Tak apa, saya ajar. Tulis nombor 1. Jujur. Siapa yang first time tengok, tulis nombor 1. Kalau dah tengok, saya tak mau ajar. Kalau tahu, nak tahu tak? Untuk makluman tuan-tuan, kaedah ni namanya haraki. Maksud haraki, baju saya ni haraki. Haraki ni satu kaedah baru. Dulu zaman saya kanak-kanak, mungkin anda orang umur 50 tahun, 60 tahun, mungkin macam saya lah, belajar dulu alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U, ba di atas ba di bawah B, ba depan B, ba, B, itu namanya mukaddam.
Lepas tu ada nak kaedah ketuk. Betul, Al-Baghdadi. Semua betul. Semua betul. Tapi zaman sudah berubah. Zaman sekarang zaman TikTok. Maka kita ajar dengan cara yang baru. Ya, cara orang suka entertainment. Ni gerak badan ni. Kan orang suka active learning. Jadi kalau saya buat begini, ini cerita pasal panjang pendek. Paling panjang berapa harakat? Cuba tulis dalam komen. Paling panjang berapa harakat? Tulis je, salah tak apa, tak ada siapa kena rotan. Belajar online ni bagus. Dah tak ada touch tubuh badan, tak ada. Paling panjang berapa? Betul, paling panjang 6. Paling pendek berapa harakat? Paling pendek berapa harakat? 2 1. Mana satu betul ni? Paling panjang semua tulis 6. Paling pendek berapa harakat? 1 ke 2? Paling pendek. Kalau 2, ya, contoh. Bismillahir. Betul kan? Salah. Dia bis. Mana? Paling pendek satu lah. Bis. Mil. La. Satu atau 2. Hir. Roh. Ma. Nir. Roh. Him. Nampak tak? Jadi kalau anda jawab tadi paling banyak 6, betul. Tapi paling pendek bukan 2, 1. Jelas tak? Untuk kali ini, dia tak boleh lama. Kali ini saya nak ajar satu tarian saja, iaitu tarian good job. Tarian apa? Good job. Tulis dalam komen. Tarian good job. Tulis. Kalau nak belajar ikut cakap cikgu. Tulis. Tulis dekat komen. Good job. Kalau cara lama, kalau cara lama apa? Mat arif disukun. Anda nak belajar macam itu ke ataupun macam mana? Nak tak saya ajar macam-macam yang biasa? Mat arif sukun, mat asli, mat liwat, takut salah sebut. Orang mat liwat dia kata mat L berarti. Mat liwat, jangan salah sebut. Itu semua bahasa Arab. Bahasa Arab tu okey untuk budak-budak sekolah, untuk kanak-kanak sekolah, UPKK apa ke. Tapi kita orang tua ni yang penting nak tahu panjang ke pendek. Betul tak? Setuju tak? Kalau setuju tulis nombor 10. Tulis nombor 10. Kalau setuju lah. Anda nak cara lama, nak cara biasa, tradisi ataupun kontemporari. Tulis. Mana satu nak? Yang biasa, cara lama, saya kekalkan idgham, ikhfa, mat asli. Nak cara tu ataupun cara moden. Tulis dalam komen. Nak yang mana satu? Ustaz kat mana ni Ustaz? Cantik betul lah. Saya dekat pergunungan di Bogor. Ni pesantren Huraidah di Bogor, satu pesantren yang sangat luas, cantik lah. Okey, saya sambung balik tadi. Itu nama tarian good job. Tulis tarian good job. Tarian good job ni, angkat tangan. Ikut je. Tangan gini. Tumbangkan. Ini tumbangkan. Sini. Tapak tangan kat bawah. Rapat kat dada. Ni dia ada lagu dia tarik sampai depa. Selagi tak depa tak cukup harakat dia. Tarik dah depa, good job. Ulang balik. Cuba anda kena buatlah. Kaedah harakat ni dia kena gerak. Kalau tengok ini bukan ceramah, bukan baca khutbah Jumaat. Saya bukan bagi khutbah Jumaat ni. Ikut saya. Tarik, dia kena nyanyi. Tarik, good job. Sebab saya kena suruh nyanyi tu. Ada orang buat good job. Salah. Dia jangan good job. Tarik dulu. Tarik. Dah depa baru good job. Baru betul. Okay, masa bila? Rujuk pada Quran. Siapa yang tak ada boleh dapat dekat paku kuning. Yang tak ada kau tak beli lagi. Ni. Edisi remaja ni warna oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ya tu warna oranye kan? Ya dalam Quran anda warnanya oranye. Dia hi tu. Him. Nampak? Itu lain kali lah saya ajar. Dia belajar bukan dia terus lahir terus berlari. Tak boleh, dia sikit. Kali ni saya ajar tarian good job. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tengok Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nampak tak? Malik Yaumiddin. Senang ke senang? Tulis dalam komen. Senang ke senang? Jujur. Senang ke senang? Ustaz, kira semua yang warna oranye dalam Quran ni semua warna oranye? Good job.
Good job. Walaupun dekat tengah. Okey, tengah saya petik. Cuba tengok siapa ada Quran. Petik muka surat 190. 190. Nampak? 190. Saya petik ini kan. Cuba Najmi tengok 190. Kalau Quran warna lah. Tak ada colour dia punya. Tak apa. Kalau ada colour, dia warna oren. Nampak ni, oren. Contoh. Lahum fiha na'imun muqim. Kan senang. Allahu Akbar. Ni ayat ke 22 tu. Khalidina fiha abada. Innallaha indahu ajrun azim. Macam buka lagi. Saya tengok yang ayat senang-senang lah, ayat yang biasa kita baca dalam solat. Contoh kita baca surah An-Nas lah, qul a'udzu birabbil nas kan. Ya. Ujung sekali. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Alah, senang sangat. Selama ni kita belajar bertahun-tahun tak faham-faham. Macam Ustaz, good job tu kita berhenti yang macam mendadak Nas. S je. Jangan Nas. S juga. Ujungnya Nas. makan. N. Mari kita makan. Gitulah. Soalnya. A'udzu birabbin nas. Sempurna. Kenapa saya pilih good job? Setiap tarian tu ada sebab. Sebab kita baca Quran bagus tak? Tonton yang ada bersama saya, yang istiqamah selalu ikut saya dekat TikTok. Bagus tak? Bagus. Kerja bagus. Bukan kerja jahat. So, good job. Kerja baik. Saya ngajar tuan-tuan. Kerja baik ke kerja jahat? Kerja baik. So, kita buat Quran ni semua baik. Tolong share pun baik. Sebab tu saya suruh anda share. Follow. Benda baik. Bila kita follow macam bukan-bukan, follow benda yang baik. Itu good job lah. Macam. Sebab tu kita good job. Ini tak baik lagi, tak habis lagi. Tak cukup, tak sempurna. Sini sempurna, baru betul. Betul. Jadi kau tak siap lagi, tak cukup harakat lagi. Nampak? Cuma ingatan saya. Jangan buat ketika solat. Solat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, nanti orang elok-elok saya tahu dah mengajar, tiba-tiba tahu dah mengajar saya ditarik. Orang anggap saya Ustaz Zakaran ni ajar sesat. Ada tips tak untuk solat? Waktu solat? Solat biasalah. Cuma tak payah. Maksud saya, kita belajar tajwid macam itulah, macam dulu kita belajar Yasin. Ini masa training. Masa ujian masa periksa lawan betul-betul tak ada buat lagi. Masa latihan. Macam main bola sepak, latihan. Ustaz, soalan. Macam mana kalau kita baca dekat Quran ni dah makin lama makin cantik bila kita guna good job ni. Tapi macam mana dalam solat kita nak cantik juga macam waktu kita. Sama jangan baca laju. Ini macam atok ayam tu. Tahu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kalau tengok imam-imam Masjidil Haram, slow je. Kita je kalut Bismillahirrahmanirrahim. Kau nak ke mana? Kita baca slow, tengok dekat Madinah ke Mekah ke, relax je. Tengok macam negara, slow, relax je. Kita kat kampung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak, kita tertib. Betul, jangan laju. Jadi kita training selalu. Tapi dah laju macam budak tahfiz tu, dia tak apa cepat. Dia baca laju lah. Kita ni tak apa Quran, kita nak baca Quran je. Lagipun bila kita baca laju, kita kalut. Bila kita kalut, banyak benda yang silap. Kita tak nak khatam. Kalau dulu setengah-setengah orang nak khatam, nak cepat khatam, nak cepat habis. Orang tegur pun marah. Apa pula? Kena cepat ni. Baik kau tak gaji. Orang tegur tak boleh. Orang tegur baguslah. Terima kasihlah kata tegur. Okey, itu sajalah untuk kali ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa. Follow dan tak follow. Tolong share tuan-tuan. Tuan-tuan boleh share pun dapat pahala. Kan? Tolong share lah. Tak payah, tolong share. Itu sebenarnya kerja kecil tapi besar pahala dia. Kan? Kerja kecil besar. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.